Dapat tak jadi tragedi begini. Ni cerita betul ya, bukan tipu-tipu lah. Owner ni hampir-hampir nak accident dah pagi tadi. Pagi tadi hujan lebat, dia racing nak hantar anak pergi sekolah. Bawa pun elok dah. Dia kata dalam 30-40 kilometer lah. Tiba-tiba kereta mula slide. Saya nasib baik tak laju. Kalau masa tu dia bawa 70 ke 80, mau pusing kereta ni. Orang ingat ni, tayar belakang ni tak penting. Tapi dia lah kawal kestabilan masa brake dan corner. Bila bunga tayar dah sampai marking ni, sama ya. Jangan tunggu sampai botak macam ni. Ni owner betul-betul pakai sampai habis memang. So kita cadang owner tukar yang belakang sebab tayar depan dia elok je. Yang mana hampa nak tukar tayar ke, nak check ke, boleh mai kami. Asra Auto Ace.